Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada sebiji Zone Test 350E. Okey, nak buat servis CVT lah. Tapi yang kita dapati nampaklah air filter dia macam mana, condition. Kemudian dia ada kebocoran pada crankshaft oil seal lah. Nampak? Ada kebocoran minyak, nampak ada oil. Dia memang penuh minyak lah. Mileage 30,000 km kot. Tak silap aku lah, dalam 30,000 km. Tapi owner ni memang kasih kaki lenjan lah. Okey, roller pun dah start makan lah. Dah start, ada yang makan, ada yang tak. Okey, nampak ni dah makan lah. Boleh fokus. Okey, ni dah makan lah, nampak. Dah petak sikit. Okey, tapi servis dia punya kulin pun kita akan cuci dan tukar grease lah. Okey, mangkuk tak pernah tukar. Puli dia ada kesan makan lah di ujung ni. Nampak, dia berlekuk sini. Dia berlekuk ni, belt dia terberhenti sampai sini lah, dia tak boleh naik dah. Ni efek pada top speed lah. Dia dah berlekuk kuat je ni. Ni pun sama. Ni pun ada lekuk sikit lah, tapi yang okey, satu lagi problem yang detect lah. Ni satu ni dia punya clutch ni jam, nampak tak bergerak. Kalau kita gerak sini pun nampak dia ketat. Bandingkan yang ni, nampak yang ni smooth. Okey, jadi kalau korang nak servis CVT, make sure lah korang buat fully service. Tambah mileage dah tinggi kan. Nampak yang ni nampak ketat tu. Jadi bila dia ketat, hak yang ni longgar. Okey, bila clutch lain dia grip sekata, yang ni tak sekata. Jadi dia punya tak sekata lah, dia punya grip ke bell housing tu tak sekata, dan akan korang rasa macam slip lah, ataupun tak sedap. Ni punca dia ni, nampak. Jadi kita kena buka, kena cuci balik shaft ni, dan kita kena lubricate balik lah. Kena bagi dia semua smooth, baru sedap kita punya performance skuter. Okey, jom kita sambung. Okey, kita dah cabut dia punya oil seal yang lama, yang bocor tu. Oil seal lama lah. Okey, kita akan masuk oil seal yang baru. Okey, saiz oil seal ni lah 35667. Ni saiz oil seal dia 35667. Kat sini pun boleh tengok lah. Dia tulis lah, tak nampak dah. Okey, dah siap pasang. Kita dah masuk balik lah dia punya klip. Ni klip dia lah. Okay, dan kita boleh pasang balik CVT dia macam biasa.